Semua daging kisar dan kofta atau berbola ayam yang ada di pasaran sebenarnya mengandungi apa yang dipanggil ayam kisar. Kofta kedai tertentu, rasanya memang sedap. Sudah tentu kerana ia tidak akan melekat pada lidi kecuali dengan ayam kisar. Apa itu ayam kisar? Ayam kisar diperoleh daripada penjual ayam. Rangka ayam, kepala bersama leher dan tulang, termasuk kaki semuanya dikisar, sehingga menjadi seperti serbuk dan dijual sebagai ayam kisar. Jadi, kenapa kita tak rasa langsung dalam kofta sedangkan kofta Mustahil, itu memang daging? langsung tak terasa. Inilah rahsia yang membuatkan semua kofta di luar melekat elok. Mana-mana kofta di kedai, sama ada mahal atau murah. Mana-mana kofta yang berjaya memang kerana bahan ini yang memegangnya. Bukti mudah, cuba buat kofta di rumah. Walau sehebat mana pun resipi, kofta tetap takkan melekat pada lidi. Dan bagi mereka, ia juga dianggap bahan pengisi. Maksudnya, murah. Jadi, saya nak beritahu anda, sebenarnya kita makan kepala, paruh dan sebagainya. Tapi isu sebenar bukan begitu. Isunya ialah rangka ayam itu. Selepas ayam disembelih dan dibersihkan, ia terus dikisar. Dengan cepat dimasukkan ke dalam peti sejuk beku.